Tutorial kat macam mana nak buka cover tu. Okay, so first kat bahagian sini nanti kita kena cungkilkan dulu tau. Cungkilkan ni guna test pen, sebelah sini dengan belah situ. So cungkil dulu sebab kita nak angkat, bawa keluar. Lepas tu kan kat bawah ni kan ada 4 skru, 1, 2, 3, 4. So buka 4 skru ni guna screwdriver lah. And then after dah buka semua, nanti dekat bahagian passenger kat bawah kaki tu, sini pun buka juga skru. Sama juga dengan belah driver, nanti buka juga dekat sini sebab nanti kita nak cabut bahagian ni. So cabut macam ni lah nanti. Sini kena buat hati-hati sikit sebab dia macam ketat macam tu lah, macam ketat sikit. And then dekat bahagian cup holder ni pun kena angkat sikit sebab bawah ni ada 2 skru. Skru dia tu dekat ni 1, 2. So ni pun sama, kena buka skru kat bahagian sini. After dah buka sini, ada satu lagi skru kat bahagian belakang dekat USB tu. So buka skru kat bahagian ni. Kita buka ni sebab nanti kita nak angkat yang bahagian yang besar, yang panjang ni. So angkat yang ni untuk kita dekat bahagian kia lah. So kat bahagian ni kan ada klip, dia ada 4 klip, 1, 2, 3, 4. So 4 klip ni nanti korang tekan je untuk angkatkan. Angkat yang macam ni. After dah angkat tu, kita angkat ni sebab kita nak tukar LED tu lah, nak cari LED tu kan. So LED tu dekat sini. So nanti korang tukar je warna LED apa yang korang nak. Macam saya ni, saya tukar yang warna pink. So macam tu je lah cara tukar dia. Lepas tu tutup lah balik. Okay, tu je. Thank you.